Okay, so aku bawa balik daripada solat tarawih. And of course, aku nak moreh lah. Okay, kira moreh lah kan. Baru-baru ni aku ada pergi Mydin. Okay, so aku pergi Mydin. And biasanya kalau aku pergi sana, aku biasanya beli kunafa. Okay, masa aku pergi Mydin tu aku tak ambil kunafa. Aku fikir macam nak cuba dessert lain. Okay, tapi dia dari brand yang sama. Okay, so dessert yang aku ambil tu adalah Katmer. Aku tak tahu cara nak pronounce dia. Katmer. Entahlah, okay. So ini adalah Turkish dessert. Kalau korang tengok, dia ada tulis kat situ. Okay, so ni first time aku nak try dessert ni. Aku tak tahu rasa dia macam mana. So brand ni adalah daripada brand Asi. Kalau korang tengok, tu adalah brand dia, Asi. Nampak tak? Cara nak hidang dia senang je. Okay, korang boleh guna oven ataupun air fryer. So aku tak ada oven. Aku ada oven, tapi oven tu dia macam ada masalah sikit. Tapi aku akan guna air fryer lah. Okay, air fryer korang perlu letak dalam air fryer selama 5 minit je. Dan suhu dia 200 Celsius. Okay, so sekejap je cara masak dia. Okay, so ya, jom kita try. Sedap ke tak? So kita unbox dulu. Kita tengok macam mana dalam dia. Unbox. Buka dia. Okay, dalam dia macam ni. Oh, dia pastry macam ni. Oh, okay. Okay, ni first time aku tengok dessert ni macam ni. Dia macam ni je. Dia macam martabak tau, tapi nipis lagi lah. Okay, alright. So aku akan letak dalam air fryer dulu. So kita minum air soya dulu sementara tunggu dessert kita masak. Ibu, jangan duduk dapur. Jangan duduk dapur. Hey. Ni geram ni. One eternity later. Okey, dah siap masak. Wow. Tengok, sampai naik macam tu Dia macam hancur sikit lah, tapi bentuk dia tu ada lagi lah, petak dia tu. Okey. So, ya. Yeah. Kejap. Aku tak tahu dia preser apa. Dia tak ada tulis pula kat sini preser apa kan. Sebab kalau tengok kat sini, dia macam ada warna hijau macam tu. Tu kalau tak silap aku ni adalah inti dia, warna hijau macam tu. Nak cakap apa? Nak cakap pistachio. Entahlah. Tengoklah macam mana, okey. Kita rasa dia macam mana. Okay, so yeah, this is my first time trying this dessert, Turkish dessert. So yeah, jom kita try. Rangup weh. Cuba dengar. Wah, rangup. Okay. Bau dia ada macam kunafa macam tu sikit. Okay, so dia macam ni lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Ui, sedap weh. Ya, aku nak tengok ingredients dia. Ingredients dia apa? Betul. Dekat ingredients dia ni, dia ada tulis pistachio. So, betul lah aku cakap. Okay, dalam inti dia ni adalah pistachio. Lepas tu dia ada susu. Macam tu lah, gula, krim. Okay. Memang betul lah.
Dia memang ada pistachio kat dalam. Patut dia warna hijau. Sedap weh. Serius sedap. Ni first time aku try. Aku tak pernah makan dessert ni. Dia rangup kat luar, lepas tu dalam dia lembut. Sedap. Crunchy gila tu kat luar dia. Kalau kau tengok, tu adalah inti dia. Banyak weh inti dia. Dia warna macam warna hijau macam tu. Sedap. Aku boleh recommend lah korang, kalau korang nak try, korang boleh pergi dekat Mydin. Okay, aku tak tahu tempat lain ada ke tak dessert ni, brand daripada ASI ni. Okay, aku tak tahu. Setakat ni aku jumpa dekat Mydin je brand ni. Okay, korang boleh tengok lah dekat Mydin. Bukan dessert ni je dia ada. Dia ada kunafa, dia ada katmir. Aku tak tahu lagi dessert yang lain tu. Tapi semua Turkish punya dessert lah. Okay, so korang boleh try. Aku memang recommend gila. So harga dia kalau tak silap aku dalam RM11. Kalau tak silap aku lah. Okay, lebih kurang macam tu lah, RM11. So tak adalah mahal kan. Kalau kunafa dia pun dalam RM10 macam tu. Kalau tempat lain dalam RM15 kan. Kalau kita makan dekat kedai ke kat mana kan, dan RM15 kan, RM15 hingga RM20 kan. Tapi brand dia bagi aku memang berbaloi, memang murah. Okay, so korang boleh try. Dia kalau tak silap aku ni, dia nak makan panas-panas sedap lah. Okay, kalau dah sejuk tu mungkin kurang lah, kurang sedap. Okay, aku nak try one bite. Aku memang recommend lah. Okay, korang boleh try. Okay, korang boleh cari dekat Mydin. Dia bukan satu dessert ni je, dia ada banyak lagi jenis dessert yang diorang jual. Brand yang sama lah. Okay, brand sama. Setakat ni aku dah rasa kunafa dia. Lepas tu katmir ni, yang lain tu aku tak try lagi. So tengoklah macam mana. Okay, mungkin aku akan try. So habislah moreh aku untuk malam ni. So aku rasa itu sajalah untuk video kali ini. Kalau korang enjoy, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay, so ya, kita jumpa pada video yang akan datang lah. Alright, bye. Alright, so hari ni aku nak moreh salad, macaroni salad daripada Family Mart. So ya, jom kita makan. Okay, biasanya kalau moreh ni aku jarang lah, boleh dikatakan jarang sama sekali. Sebab aku tak makan lewat malam. Okay, aku makan masa berbuka tu je. So kalau makan macam ni saya sekala je lah, bukan selalu. So kalau aku pergi Family Mart, aku akan grab salad. Okay, semua jenis salad dekat Family Mart tu aku dah try. So semua adalah favourite aku lah. Okay, dia ada 3 jenis salad kalau tak silap aku. Dia ada yang macaroni salad, dia ada chicken slice salad, and yang satu lagi tu aku lupa lah. Tada, dalam ni macam ni. Dalam macaroni salad ni dia ada tuna. Of course lah ada macaroni. Yang ni warna putih ni. Penutup dia ni korang kena guna balik. Korang kena tutup. And korang kena shake. Okay, kena shake. So inilah result dia. Tengok sekata kan. Sebab sumber protein dia adalah tuna. Dia letak tuna dalam ni, so sedap lah. Rasa tuna dia tu
So ya, dah habis makan. Serius sedap. Okay, so siapa yang tak pernah cuba tu salad dekat Family Mart, so korang boleh try lah. Okay, dia ada 3 jenis salad. So korang pilih je nak yang mana satu. So ya, habislah moreh aku untuk malam ni. Korang jangan lupa untuk tekan subscribe untuk video yang akan datang lah. Okay, so kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, so bye.